Abu Bakar dan Utsman dan Ali berbeda oleh Allah di kedaurannya. Wa ma huwa ya Rasulullah, putra ubatnya. Ya nikun. Inna bina hajatun ila hadda dawa kenurnya. Kamu ya Rasulullah cukup berhajat kepada ubatnya. Faqala nikun Nabi ubat di yukhadu syai'un mima'il matar. Kata cok sesuatu daripada air hujan. Kata baca lam ianya. Surah Al-Fatihah, Surat Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surat An-Nas dan ayat kursi 70 go menteri-menteri mendu. Kita baca. Inan mutu nak. Ada menuju ke kan? 70 go. Pada apa ya? Apa ya? Hande 70 Ya, uban. Si malam tadu. Si malam tadu kan entah yang uban. Bagi sakit tu boleh betul-betul kan di tangan. Oh, di tangan. Di tangan. Ya, menyentuh cepat terserah ubat. Wajib nama kan dua orang Menye ubat bak doktor kan. Golong tentu ubat yang hijau atau sakitnya ubat. Menye antara lain nak hijau. Menye rendon ragu ke ubat. Betul. Pada menurut hati. Ya kan? Ya kan hijau. Maka yuk lo. Ya ni kena lebih. Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kursi. Dekul Nabi baujung. Fawaladhi ba'asani bil haq nabiyan laqad qala li Jibril innahu man syariba min hadal ma' rafa'ahu Allah an jasari kuladai wa afahu min jamil amradi wal auja. Yang buat ini. Yang buat yang teraju. Maka demi Allah yang kalian kirim sebagai nabi, nekun Jibril baklun si barang kasar di jib ianya yang kali merajah dengan doa-doa yang bandung yang ditarik oleh Allah, nebur oleh Allah, pegadang oleh Allah bak tubuh urangnya tiap-tiap penyakit dan dipusyahad oleh Allah daripada bandung penyakit. Ya, kakak. Wa man saka minhum ra'atahu wa lama ma'ahu hamila bi idznillah ta'ala. Si barang kasar di bi ianya ke permoji yang ana keturunan dan bermalam dengan ji insyaallah permohji na nemi. Dia berkata dalam yo. Banyak tau yang tak boleh yang terbu. Alhamdulillah segala bengkel yang pertama. Nak bengkel sih? Ada orang mungkin. Banyak ke bengkel. Bengkel ni ada yang nak main. Ana udah nampak lah. Dah. Wa yasfihil ainaini wa yuzilu sihra dan dapat mengobati lam dua buah mata yang kahana dihli.